Hai, selamat pagi Cikgu Pernita sekali lagi. Hari ini tajuk saya akan bincang ialah buli bukan lawak. Ya, jika pelajar duduk seorang diri, muram, setiap hari dia datang ke sekolah bukan untuk belajar. Dia datang dengan rasa ketakutan. Okey. Mangsa buli tidak selalu menangis depan orang. Dia pendamkan di dalam hati. Buli bukan gurauan ya. Ia luka yang sangat mendalam. Kalau anda membuli, berhenti sekarang. Jadilah kawan, bukan pembuli. Ini saya sarankan kepada murid-murid darjah 1 sampai ke 6 dan tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey. Saya juga menasihatkan ibu bapa untuk nasihat anak-anak supaya jika ada gangguan buli, tolong beritahu kepada guru kelas ataupun guru di sekolah. Jika tidak dapat kontrol, ibu bapa kena pergi ke sekolah untuk memberitahu guru dan guru akan membuat penyiasatan. Terima kasih ya. So jangan buli ya. Terima kasih. Tolong komen, like FYP saya, video ni, lihat sampai habis ya. Lepas tu kamu kena komen murni-murni. Cikgu selalu komen untuk sahabat-sahabat, tapi saya terima 2-3 atau 1 komen ataupun tak ada komen langsung. Ya, tolonglah tolong saya juga. Okey. Lepas tu post dan share. Terima kasih.